Sebab itu sekarang ni, agenda saya dengan pendirian saya akan menjadi calon bebas. Saya akan jadi calon bebas. Kami akan putuskan, kalau saya menang, kami ini akan putuskan. Saya akan cuba saya akan cuba kontak Rafizi Lamli, Datuk Verdon sahabat saya akan kontak Datuk Verdon, orang dia sebagai bebas di Sabah. Saya akan kontak dia, saya akan tanya benda ini, untuk discuss benda ini, untuk kami ada satu komponen bebas. Ini dah waktunya yang betul ni. Mungkin Rafizi akan kuasai, akan jaga bebas yang ada di Semenanjung. Datuk Verdon jaga bebas yang ada di Sabah yang dia memang dah buat. So mungkin saya ataupun orang lain akan menjadi base untuk bebas di Sarawak. So kita ada